Bisnes partner Kazman Masri dibawa masuk ke dalam bisnes luar biasa ni oleh Emerald Direct Nurul Najmin, Founders Platinum Azian dan Ilyas, Emerald Direct Cik Yunus dan Puan Hanani, dan di mentor hebat oleh mentor kesayangan kita semua Double Diamond Cik Syed dan Puan Rohani. Mari kita. Okey, saya berkongsi sikit lagi apa yang saya dah buat, Wellness Community Building Journey. Okey, so saya punya group, saya start kalau nampak 1 hari 28 2025 dengan 4 orang. 4 orang tu saya, Kazman kan, business partner kita kan ada, and then upline, so tak ramai kan, tapi pada 1 hari bulan 11 2025, 4 bulan dah ada 50 orang. Okey tak kan? Okey lah. So kita fokus kita apa? Support, sharing and lifestyle change. Semua ahli join selepas saya dah close sale. Okey, saya bukan tak beli lagi masuk, tak boleh lah sebab kita nak guide dia kan. Okay, so dia dapat guidance. Right, so macam mana nak buat? Kan, mungkin ramai tanya ataupun ramai yang dah buat sebenarnya. Okay, so macam kita punya leader kata, you kena ada name list, betul tak? Kita kena ada lah prospek. So pergi kat kenalan rapat, dekat kenalan jauh, and then stranger pun kita try approach, and saya pergi juga networking event. Okay, kalau you okay nak approach orang baru, boleh je you pergi networking event. So kalau nampak kat sini banyak networking event saya pergi. So saya dapat seorang, dia sukalah pasal health ni, so dia masuk. And Kazman kalau nampak dekat Dobi pun kita prospek. Orang kata bukan nak kena pergi satu tempat baru you nak tegur orang, tak, kat mana-mana je pun. Okay, yang ni kami, saya ada khusus, dia duduk tepi, dia macam tunggu saya lah kat tepi jalan. Kenal juga orang, berkenalan kan, maksudnya orang baik kita tegur, selalunya semua orang baik kan, tegur je. Lepas tu kita pergi juga timbang, kami bawa je penimbang tu. Nampak abang merah orang takut kan, dekat tampang Tanjung Malim. Okay, so kita tak payah malu lah, kita timbang je. Okay, ada orang nak, ada orang tak nak. So saya buat juga dekat social media, Instagram, semua orang ada kan, ada thread sekarang, ada TikTok, WhatsApp, Facebook, WhatsApp status tu, update je. Kita punya minum smoothie, kita punya plate, semualah pasal kita punya apa, kita punya lifestyle seharian tu. So apa yang impactful kalau you nampak, saya buat perubahan lah, transformational dekat diri saya. So saya pun pernah chubby, 66 kilo dan saya turun 60 kilo. So saya dapat kat sini 3 prospek yang beli gut reset. Okay tak? So dia orang dah makan Nutrilite, okay? So buat sahaja. Okay, so prospek ni mestilah kita nak jadikan customer, betul tak? Kita ni dah banyak dah prospek, kita dah tegur dah ramai orang. So kita datang ziarah, dia pergi ke rumah dia, ataupun ada orang dia tak nak kita pergi rumah dia. So bukan alasan untuk kita tak jumpa dia. Kita ajak mungkin yang sebaya-sebaya saya, kita pergi brisk walk, kita pergi jogging sama-sama. And then family gathering pun saya timbang juga family. So apa yang kita buat? Kita buat timbangan, analisis bacaan badan. Kita macam tadi Diamond Rayo cakap, you kena bancuh bagi tester. Jangan kedekut lah. Okay, you memang kena ada tester sebab dia takut tak sedap. Okay, and then smoothie ni saya bawa, memang dalam bonnet kita memang ada buah sayur blender Ferrari, supaya close juga blender saya. Okay, and beri penerangan ringkas. Saya rasa kita dah semalam semua orang dah tahu dah macam mana nak bacaan badan tu, dah tahu, and apa keperluan nutrisi. So kita semua dah belajar kan, 2 hari, terangkan dekat diorang secara, bukanlah saintis, macam saintis kan, kita cerita bahasa yang mudah. So kalau you nampak, ini sikit je ni, saya tunjuk. Aunty balik daripada mengaji pun kita timbang. Yang ni kawan, dia tak nak saya pergi rumah dia sebab tak renovate, dia kata. Saya bawa dia pergi taman. Kalau siapa-siapa ABO yang dekat dengan HQ, dia suka datang, bawa pergi HQ. So saya bawa juga kat HQ. And ni ada makcik, diorang ada gathering selepas umur 60 tahun pun menyelit juga tu nak timbang. Okay. And gathering family pickleball pun saya cakap nak timbang. Kita tak malu, kadang-kadang kita cakap dekat seorang, seorang dia bagi tahu, dan jadi je semua orang makan Nutrilite. Okay, so saya pergi taman, saya pergi rumah blend, banyaklah buat dekat taman. Yang ni anak-anak muda dia suka kan jogging-jogging, tapi kita lepas tu kita bagi timbang, bagi rasa. Okay, ni yang saya kata, buktilah kan, kita bawa blender, kita buat smoothie. Yang ni
yang berlampu ni, kita ziarah suami dia stroke. So orang stroke mungkin tak boleh dah nak minum kita punya sebab dia dah pakai tube tapi dia punya isteri yang jaga tu sebenarnya lagi penat. Dia nak angkat, dia nak mandikan, betul tak? So kita bagi penerangan dekat wife dia, kenapa dia kena ambil Nutrilite. So kalau nampak kami bawa demo tu, air masak, air biasa tak keluar lampu. You letak protein, keluar sikit terang lampu. And then tambah body key, berlampu-lampu, bersinar lah. Maksudnya tenaga, kita bagi faham dekat dia. So demo pun penting. Biar demo tu yang terangkan. So dia pun ambil lah untuk dia punya tenaga. Yang tu saya pergi butik, kalau nampak memang saya tak bersiap. Sebab kita bukan nak tunggu masa kita free baru kita nak pergi. Once dia kata, okay, I ada dekat butik. Kan, dia orang-orang sibuk ni, kita try tanya je lah, follow up. So dia kata, okay, pukul 2. Apa yang saya masa tu tak bersiap pun saya pergi, close juga 1,000 lebih. Okay, sebab dia nak keluar berat badan. So yang ni saya ziarah one of my loyal customer sekarang, Datin Siti, dia baru lepas bedah jantung. So kita datang ziarah bukan nak close, kita memang nak ziarah. So kat situ terbinanya relationship sampai sekarang dia pun dah ada builder bawah dia. Nampak tak? Kita punya ziarah tu belum lagi close, and then kita datang lagi semua educate dia. So now dia dah makan satu family Nutrilite. So yang ni orang sibuk berniaga, dia tak ada kat rumah. You jangan expect nak pergi ziarah dia. So apa kami buat? Kami pergi tempat dia berniaga apa balik. So Kazman tanyalah, sihat ke, family macam mana. Of course, orang tepi jalan kami tahu sebab kami dah berniaga tepi jalan. Memang penat, you memang tak ada nutrisi. So kita bagi dia tester, double X, kita terangkan Gut Pro. So dia pun ambil. Okay, so orang tepi jalan pun kita boleh bagi tahu. Kita ziarah je datang kedai dia. Alright, so bila dia dah beli, kita mesti tak nak dia terstop di situ sahaja, betul tak? Kita nak dia jadi loyal customer. Barulah PV kita tu every month masuk. So mereka beli apa yang kita suggest. You jangan expect kita dah cerita-cerita, awak nak apa? Macam mana dia orang pun tak tahu, betul tak? So dah cerita tu memang close satu set apa benda untuk dia. Okay, apa yang dia nak kurangkan tu terpulanglah dekat bajet dia. Okay, so you suggest apa yang customer selalunya saya memang mengikut kita punya upline Gut Pro, lepas tu tambah body key, salmon omega and double X. Itu memang kita punya asas lah. Okay, hantar dan ajar cara buat. Kalau ada stok tu memang saya terus tulis, yang ni nombor 1, nombor 2, pakai marker. Ajar dia supaya saya pastikan dia minum. Okay, and saya masukkan dalam grup community tadilah yang awal-awal 4 orang tu untuk guide yang berterusan. Okay, so far okay? Okay kan? Okay. Laju sangat ke? Okay, so inilah hasilnya kan. Bila kita dah buat aktiviti, pasti ada hasilnya. Okay, so November saya jual itulah kalau nampak 34 set Gut Pro, dan saya rasa dia akan berulang-ulang, betul? So saya rasa ramai juga yang dah buat, tapi mungkin ada sedikit lah yang kita tak buat untuk dia jadi loyal. And first week December, 11 Gut Pro, 2 BKJS, Alhamdulillah. Okay, so inilah sedikit. Sebab buat benda lagi tu je lah kan, sama je kita buat. Okay, so dalam community ni apa yang kita buat sebenarnya, kita share balik. Sebenarnya kita datang tu kita dah bagi tahu apa resepi, apa kebaikannya, tapi kita share balik. Okay, so kalau nampak, lepas tu kita kata kalau nak fun, you pun share lah juga you punya smoothie. Kita macam menggalakkan dia berkongsi lah macam tu kan. So kita guide je dia. Okay, kita kadang-kadang ada buat quiz juga. Faham tak sebenarnya apa yang kita terangkan? So diorang kat situ baru ada interaction. Saya faham, buat awal-awal kan krik-krik, betul tak? Kan? Setuju tak? Sebab semua kat sini leader. Tapi you teruskan je. Tu yang pentingnya business partner. Mana business partner? Saya nampak ramai business partner kat sini. You kena jadi cheerleader. Apa yang wife you buat ataupun mungkin suami yang buat, sebagai business partner, support lah. Betul tak? Orang kat dalam tu bukan tahu pun you siapa. Betul? Betul? Okay? So buat lepas ni. Selalu yang awal-awal memang Kazman je cheerleader saya. Sial. So sama je sebenarnya. Okay, so inilah sedikit kita punya ni. So selepas tu kita buat juga Zoom, okay, OPP Gut Health.
via Zoom ni. Okay. So saya percaya semua orang sama macam saya. Awal-awal nak buat pertama kali tu kan, kita ni bukan doktor kan, kita ni bukan orang pandai nak tiba-tiba nak buat Zoom macam ni. Okay, so apa yang saya buat, first saya kena upline lah yang follow up saya. Bila nak buat Usna, bila nak buat, so kita macam alamak kena buat kan. Jadi sibuk jumpa orang, tapi kena buat. You kena cari satu masa juga kan. Seminggu tu sekali saya buat Zoom sebab nak diorang lebih faham sebenarnya. So apa saya buat, saya merujuk dulu kita punya upline mentor macam mana nak buat, and then kita buat persediaan. Semula dia daripada slide, and then slide tu pun tanya dulu betul ke apa yang saya cakap ni, betul ke apa yang saya faham. Kan banyak kan, kesilapan pertama memang banyak, tapi saya keep practice. Minggu kedua dah okey, kali ketiga buat makin okey. Macam tu kan. So ni lah sedikit saya punya Zoom. So now dah biasa dah. Okey. So semua orang boleh buat Zoom ni. Boleh tak lepas ni? Okey, OPP buat banyak-banyak kan, sebab kita punya orang akan orang yang dah minum tu diorang akan bawa orang lain. Okey, so lepas tu kita ada apa? Testimoni. Lepas kita dah buat semua tu, kita dekat Zoom tadi pun sebenarnya saya ada buat last session 2 testimoni. So kita punya group tu memang cerita testimoni apa yang mereka rasa. Okay, so testimoni Dai Merayu kata ambil gambar sebelum selepas. So kalau nampak ni turun berapa kilo? 15 kilo. Dalam 2 minggu start Fakrul turun 5 kilo. Yang ni dah flabby tepi tu semua dah hilang. Yang ni prospek ni, kalau you tak percaya, jumpa dekat lift je. Kita nampak orang ni macam ni, orang ni tak sihat betul. Kita mesti kesian betul. So Kazman tegur, sebab kami ni tak jumpa kereta. So dekat parking punya lift, tegur Abang Faiz ni. So dia nak sihat, so dia pun ambil. Now dia dah turun 5 kilo kan. So Alhamdulillah, betul tak? So dia teruskan. Yang ni saya punya kawan lama. So dia pun ambil, dia kata nak pakai stokin, perut dah tak kacau dah ringan kan, badan semua perut buncit dah tak ada, hilang, badan lebih ringan and fit. Yang ni baru je minggu lepas. Dia kencing manis lah. Saya boleh sebut kencing manis. Dia ada luka, dia tak tunjuk, tapi dia dah bedridden. So dia kata dia dah minum dah ini apa semua, dia kata tak jadi. Tapi kita bagi tahu, kita keep educate. Kita cakap cuba dulu, kalau tak sesuai nanti kita pulang. So dalam masa seminggu, you boleh tengok dia punya luka macam mana. Maksudnya dia happy lah. Lepas seminggu saya datang, dia tambah lagi yang baru RM2,000 lepas minggu. Sebab jadi. Tadi mula tak nak kan. Macam tu lah testimoni. So apa yang saya dapat bila saya buat community selama 4 bulan ni, kita dapat duplicate pada tim kita. Sebab kita dalam Amway, saya rasa bisnes Amway ni, kalau you boleh duplicate dekat orang lain, it's a big win lah. Kan, mungkin kita pandai menjual tapi orang lain tak pandai jual. So dengan community Gak Reset, so saya dapat duplicate to the team. Dia ikut, maksudnya dia tengok dulu saya buat, kadang-kadang saya buatkan untuk orang dia. So now dia dah pandai timbang sendiri, dia close. So dia pun dah close ribu-ribu tu, tak ada apa dah. Okay, so bulan lepas dia 15% aswa, and then bawah dia duplicate juga new ABO dia 12%. Dia pun sama. Tapi kita yang bantu dulu. Untuk orang baru kita kena bantulah. Okay, and Ustaz Fakrul ada kat sini. Kita Ustaz pun banyak sebab Ustaz ada orang kata testimoni sendiri 5 kilo. So dia senang nak berkongsi banyak dekat online, dan juga share dengan kawan pun nampak perubahan dia. So dapat 9%, Alhamdulillah. And my leg yang tadi dekat networking event, so dia cerita kat siapa? Ni suami dia suami dia Indian. Orang Indian ni saya tak sure lah, dia macam garang sikit macam tu. Dia lama baru dapat convince isteri dia. Dia memang pagi mesti ambil nasi lemak dengan roti canai. Dia bekas on a Friday. So on a Friday ni tak makan sihat tak sihat Tapi now dia minum Shake Gut Pro setiap pagi. Sebab isteri dia lah. Ni mak dia. Mak dia memang makan suplemen lain, brand yang setara lah dengan Nutrilite, tapi now dia dah tukar kepada Nutrilite mak dia. And dia bawa kawan baik dia,
supply senjata, and the coach ni coach football anak dia Chinese. So nampak tak, ada Indian, ada Chinese, pun close guard pro sebab nampak dia dah tak fit kan football. So dia dapat 6% dengan Nutrilite sahaja. So saya itulah sedikit saya punya perkongsian. So macam mana sebenarnya saya buat semua ni? Saya memang merujuk, semua memang mentor kata A lah saya buat, B lah macam mana Diamond Boss Din kata. You tanya, you nak buat tapi you tak ikut, takkan jadi. Alright, so I see you ikut cakap line dan saya terus duplicate kepada downline supaya cepat-cepatlah kita sama-sama growing. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih atas